Okey, alhamdulillah hari ni kita dapat makan sayur segar daripada ladang yang ditanam oleh Makcik Nuriah. Jom kita tengok hasil sayur-sayuran yang ditanam oleh beliau. Memang tak rugi kalau kita berbudi dengan tanah. InsyaAllah akan memberikan hasil. Dan yang lebih penting, sayur-sayuran yang ditanam itu bebas daripada racun. Okey, kalau teman-teman nak tahu, ini adalah pokok maman. Hari ini kita makan sayur bayam hijau. Ini kalau yang tak kenal, ini adalah pokok petola, teman-teman. Bayam ni kaya dengan zat besi ataupun iron. Jadi bagi yang kurang darah, memang elok memakan sayur bayam. Menanam sayur ni merupakan satu terapi. Bila kita dapat tengok hasil yang dikeluarkannya, memang memberi ketenangan di dalam minda kita. Jadi bagi yang ada tanah, jom kita bercucuk tanam dan kita dapat hasil yang bebas daripada racun dan bahan kimia. Okey, kalau nak tahu, ini adalah pokok kerak nasi.